Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya semua. Kullu am wa antum bikhair. Besok hari Khamis 24 hari bulan di Dataran Shah Bandar. Dataran Shah Bandar kita akan adakan rumah terbuka PAS Terengganu, anjuran PAS Terengganu, tetapi tetamu dijemput semua tanpa dinilai dan dikira latar belakang politik, lelaki, perempuan, tua, muda, kanak-kanak, semua yang ada, khususnya peniaga yang ada di sekitar ni, pasar-pasar, pegawai-pegawai kerajaan, semua insya-Allah dijangka pukul 11 ketibaan Yang Amat Muhammad Datuk Seri Menteri Besar. InsyaAllah siapa yang bersedia untuk menyambut Yang Amat Muhammad Datuk Seri, insyaAllah dalam sekitar, dan pimpinan kerajaan negeri dan pimpinan PAS akan bersama besok. Dewan kita agak besar sehingga di hujung ni kios setiap kawasan dan dewan-dewan, dan siapa yang rasa nak santai-santai bersama dengan keluarga, ambil makanan, sate, gulai daging, lemang, ketupat, apa sahaja menu yang ada pada besok berbagai-bagai, boleh bawa tikar, duduk santai di kawasan Dataran Shah Bandar. Duduk bersama dengan keluarga sana, cik, tengok cik. Sana insya-Allah boleh tengok sama-sama, kita jauh dan mata memandang, dan pintu gerbang dekat parking luas. Di belakang banyak parking, di dekat stesen bas ada parking, banyak parking, insya-Allah. Selamat jemput semua, bahkan MBKT dan seluruh staf buruh MBKT datanglah jamu selera besok. PDRM, bomber, sesiapa sahaja dijemput untuk meraihkan santai, makan sambil insya-Allah ada tunjukkan sikit, ada silat dan berbagai. Selamat datang 24 hari bulan besok di Dataran Shah Bandar. Selamat Hari Raya. Taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal.